Tapi sebenarnya kan, dia masalah dia, bila saya rakam, dia file dia besar tau. Dan saya kena kecilkan dia dengan gunakan satu apps tu Handbrake. Dan dia makan masa. Kadang-kadang satu file tu hampir 30 minit, kadang-kadang 40 minit. Dia nak kecilkan jadi MP4. MP4 ni file dia kecil. Dulu kan MP3 kan. MP4 siap dengan video lah. Okay, jadi dia memang take time. Jadi itu yang menghalang saya lah nak upload terus. Okay kelas. Jadi semoga dipermudahkan. So hari ni kita akan pergi kepada part yang terakhir dalam garam yang kita namakan sebagai qualitative analysis. Okay. Kenapa saya berminat nak habiskan topik ini? Saya katakan bahawa topik garam ini antara topik yang susah untuk dikuasai. Itu satu. Okay. Dan sebenarnya ada pelajar datang jumpa cikgu, yang kita buat soalan SPM. Tajuk garam. Saya kata dengan mereka, oi, tajuk garam bukan senang-senang macam tu. Awak kena kuasai dulu solvability of salt. Lepas tu preparation dia. Okay, dah dapat tu nanti baru boleh pergi kepada qualitative analysis. Betul saya cakap. Orang kata apa? Kena sabar. Sabar ni dia memang rasa macam rugi awal lah. Alah cikgu ni lambatnya. Tu tak sabar dan akhirnya dia macam tak nak dengar. Lantaklah aku nak belajar sendiri lah. Okay, tapi akhirnya tak selesai tajuk garam ni. Tapi kalau awak ikut, sabar ikut, akhirnya nanti kan awak dah siapa? Nasib baik saya sabar. Kemanisan tu kan ada. Itu sabar. Nasib baiklah aku sabar ikut satu-satu. Rupanya macam ni tajuk garam. Itu yang mahal tu. Kesabaran tu perlu kadang-kadang. Okey, jadi kelas, kalau kita lihat kat sini, what is a qualitative analysis? Okay, series of tests by using physical and chemical analysis to identify cation and anion of certain salt. Kita nak kena pasti, cation dengan anion satu garam itu, dan dia terbahagi kepada dua. Satu physical analysis dan satu lagi chemical analysis. Okay. Jadi physical analysis ini dibahagikan lagi kepada 3 bahagian. Iaitu kita ada color, warna garam, solubility, kita ambil ketelarutan. Maksudnya kita ambil garam yang saya berikan. Satu pepejah putih ke, pepejah biru ke. Awak ambil sedikit. Jangan ambil semua. Saya bagi satu plastik tu, kecil tu. Okay, awak masuk ke dalam air. Dah. Ujian tu efek tak boleh. Chemical analysis tak boleh. Semua tak boleh. Susah. Kita ambil sikit-sikit. Sebab tu kita lihat series of tests. Means it's not just one test. Okay, more than one. Tu je cerita. Boleh? Okay. Lepas kita kita dah buat physical analysis, kita bergerak kepada chemical analysis. Teacher ni kenapa ada dua ni, menyusahkan. Dia ada dua sebab physical analysis kita hanya boleh kena pasti zinc ion, lead ion, copper 2 ion, nitrate ion dengan carbonate ion. Ada berapa? 5 je. Tak cukup. Sebab tu kita kena bergerak kepada chemical analysis. Ada sebab dia. Sebab tu saya suka bila belajar ni why. Bila kamu belajar ada why, welcome to the club of philosophy. Itu dah cara antara orang yang berfalsafah. Why dan Wi-Fi is free in our club. Okey, selamat datang ke kelab filosofi kelab orang berfalsafah lah. Kerana dia akan tanya kenapa. Okey, jadi chemical analysis ini kita ada berapa cation? 11. Kita ada berapa cation? 4 anion. Banyaknya ya. Banyaknya cikgu. Ini kalau physical analysis baru 3 cikgu. Kalau yang untuk anion 2 cikgu. Itu banyak lah. Yes, that's why kita bergerak kepada chemical analysis.
Kau tengok kadang-kadang kan saya tanya kan, chemical analysis banyak tak? Banyak cikgu. Berapa? Banyak. Berapa? Banyak. Saya sebenarnya tahu 11. Nanti kita akan rungkaikan. Senang cerita kan. Kenapa kita dapat menguasai satu benda tu? Kita betul-betul faham. Alhamdulillah. Saya kefahaman ini, alhamdulillah, Allah berikan hingga kan jadi darah daging in my blood. Saya betul-betul faham. Jadi bukan saya yang bagus. Ilmu ni datang daripada Allah. Dia datang, dia mudahkan kefahaman hati saya. Alhamdulillah. Saya dapat apa orang kata, faham dan deliver pada student-student, pada awak semua lah. Okey, selesai hari ni. Dah nampak physical analysis. Jadi physical kita tak guna apa-apa bahan kimia. Cikgu-cikgu, ni keterlaluan ni gunai, tak adalah kita masuk air tu dia react. No. Air tu just nak tengok dia dissolve or not. Tetapi kalau awak lihat pada chemical analysis, awak masukkan sodium hydroxide solution, ammonia solution, dia react. Itu beza dia. Jangan cakap without adding any chemical reagent, itu solubility pun bukanlah cikgu. Kita masukkan tu, dia masuk, kita masukkan dalam test tube, kita masukkan salt, dia tak react dengan air tu. Dia hanya larut atau tak larut. Boleh faham tu yang ceritanya lah. Okey, sekarang ni kita lihat kepada physical analysis. Okey, saya dah jelaskan kan tadi, Cu2 plus iron 2. Okey, persoalannya, kenapa ion-ion ini sahaja? Kejap lagi kita cerita. Sekejap lagi saya cerita. Kenapa? Okey, sekarang ni kelas, mula-mula sekali kita pergi kepada ketelarutan garam. Patutlah cikgu Ya. Dia macam ni tau. Bila saya bagi satu garam berpecah putih, awak macam satu benda yang misteri. Apa ni Apa ni? Banyak putih. Benda putih tu banyak macam magnesium carbonate lah, lead carbonate lah, magnesium chloride lah. Betul tak? Banyak. Okay. Jadi awak masukkan amis sikit, scoop tu sikit, then you pour water into test tube, you add this salt and then you shake and observe whether it salt can dissolve or not. Dissolve pula. Teacher, you give me magnesium chloride and this salt is soluble salt. It cannot lead sulfate, calcium sulfate, barium sulfate, silver chloride, mercury chloride. Kau faham tak? Jadi banyak tadi tu kau dah boleh reject yang garam tak larut. Tapi apa ceritanya? You make it narrow. Choices become narrow. You kecilkan pilihan-pilihan yang ada tu. Itu ceritanya. Saya jumpa pelajar, dia hafal macam nakra, kita bagi garam, dia tak tahu ni apa. Buat apa? You hafal, tapi you tak boleh tahu ini garam apa. Awak kira bernasib baik sebab, bukan nasib baik lah, nasib malang. Sebab awak tidak ada amali. Amali kimia, kita sebenarnya, amali kimia ni, patut muka aku tak nampak weh. Muka ada? Alhamdulillah. Dia cerita macam mana menentukan garam ada? Ada. Macam itulah zaman saya dulu. Macam misteri. Saya sendiri yang kena conduct untuk jalan kada. Ni garam apa? Ni garam apa? Boleh? Okey. Jadi itu ceritanya. Jadi, kita lihat kat sini. All spar salt soluble. Saya dah bagilah. All nitrate salt soluble. All carbonate salt insoluble except spar. All sulfate salt soluble except pembaca. Pembaca. Kita gunakan pembaca. Teacher, why pembaca? Because sometimes we can get confused about calcium sulfate and copper to sulfate. No wonder I use mnemonic pembaca. Okay. And all chloride salt are soluble except PAH. Here mercury chloride. And you boleh tambah lagi. All lead salt insoluble except lead to nitrate. Lead to nitrate saja yang larut. Boleh faham solubility of salt. Dia mesti dikunyah, dihadap, ditelan, dihadap.
Dan macam mana kita nak hadam dia? Dia kena buat latihan yang saya bagi dulu, preparation of sort. Dari semasa ke semasa, awak tidak boleh orang kata apa, ambil mudah ataupun rasa macam okeylah, apa, puas hati puas hati. Dia kena selalu kena buat ni revision. Boleh? Okey. Ada masalah dengan solvability of sort? Okey, kemudian tu kelas, kita juga boleh tengok color. Color ni wajib. Wajib memang kena betul-betul tahu garam ni. Okay? Dan color ni pun jangan negative thinking ni. Alah teacher banyaknya color. Tak banyak. Color tak banyak. Sebab kebanyakan garam adalah berwarna putih. Solid dia putih. Bila dia larut, it form colorless, bukan putih, colorless solution. You kena faham Pepejal putih. Macam kata sodium chloride, garam awak, pepejal dia warna apa? Putih. Bila dalam air, banyak saya kata white solution. Tak anggap berjambul lah. Bukan white solution. Colorless solution. Larutan tidak berwarna. Senang cerita, kalau awak datang ke rumah, saya kacaukan sodium chloride pun kau minum. Kau ingat air apa kan? Minum. Cikgu masin. Sodium chloride solution. Bukan kau tahu pun. Tapi kalau garam lain ada tak salty? Rasa salty tu? Tak ada. Kalau saya kacaukan, contohlah, saya kacaukan magnesium nitrate minum. Lepas tu kacaukan aluminium nitrate kan? Minum je. Balik rumah sebulan apa dia kena Parkinson. Aluminium menyebabkan causes of Parkinson. For the long term users, that's why no wonder saya minum air filter dengan juga air. Saya jarang ambil direct daripada pipe ataupun tap water, because actually our tap water process from raw river water. And river water is not like yang dulu-dulu punya. Okey, sekarang ni kilang lah, lepas tu ada kandang babi, apa semua lah, semua orang berak apa semua. Berak okey lagi. Ini kilang ni, betul berak tu okey lah, manusia kan. Tapi kalau kilang ni, kerana memenuhi tuntutan industri. Industri ni adalah sistem kapital. Malah nak cerita banyak pun. Saya adalah, kau banyak baca lah, banyakkan membaca, akhirnya awak akan lihat dunia ini hanya sebagai tabir. Di sebaliknya halimunannya ada benda-benda yang bergerak. Tapi kenapa berlaku? Ni kita nak question ni. Kalau kau ada ni question ni, insya-Allah hidup kau selamat. Tetapi perlukan bimbingan. Jaga solat, ihdinas siratal mustaqim. Kalau tak nanti kau jadi macam IS, Islamic orang punya IS tu lah, ISIS tu lah. Ada salah laluan, semua orang semua tak betul, dia nak tikam orang, dia nak bunuh. Mana boleh itulah. Macam orang ni. Tu ilmu tak cukup lah, ilmu tak cukup Okey, jadi kita lihat di sini sort of transition metal. Ni kita belajar mana? Tajuk form 4. Periodic table, kau ingat tak? Okay. What is a spatial? What are the spatial characteristic of transition metal? How many? 4 kan? Kau ingat ni kita revise. Yes, they can act as catalyst. Okay, number 1. Number 2, they can form colored anion. Colored anion. Jangan they can form colored metal. Metal tak colored. Metal tu shining and silvery surface. Can form colored compound. Can. Saya terima juga. Colored compound, yes. Macam contoh iron 2 chloride, green. Iron 3 chloride, brown. Colored compound boleh. Okay, tu number 2. Number 3, can form more than one oxidation number. For example, like iron. It can form positive 2. It can form positive 3. Boleh tak? Kalau iron 2, oxidation number dia positive 2, iron 3. Iron 3 positive 3, iron 2 positive 2. Then last, can form complex ion like manganate, chromate. Itu semualah complex ion. Dia saja yang boleh buat transition metal. Kau faham?
Jangan can have more apa? Can have hard is hard. Lepas tu can conduct electricity. Itu bukan spatial. Saya cerita spatial. Jangan high melting and boiling point. Itu semua logam lah. Saya cerita spatial. Spatial 4 tadi. Boleh? Boleh Okey, jadi kita lihat kat sini. Sort of transition metal are colored because they are form colored ion. Ni saya tuliskan. Bila saya faham, nota ni saya buat sendiri tau. Saya nak menulis. Saya teringin nak menulis tapi tak ada masa. Saya ingat menulis semua apa yang saya tahu. Dan tak buka aku kena haramkan kot. Kalau saya tulis kan. Okey. Jadi kita lihat kat sini, Cu2 plus warna biru, iron 2 green, iron 3 brown. Ini tipikal lah. Warna biru, warna hijau, warna perang. Okey, kita pergi kepada yang lain. Okey, solid white, aqueous colorless. Yang ini. Ni. Potassium ion, sodium ion, calcium ion, magnesium ion, aluminium. Ni semualah. Okey, brown, solid, brown aqueous. Iron 3. Yang iron 3 ni apa? Yang soluble lah. Kalau aqueous ni yang soluble. Tapi cikgu kalau iron 3 iron 3 carbonate warna brown juga. Yes. Saya tak boleh letak. So, apa-apa saja iron 3 warna brown. Okey. Light green. Kita lihat kat sini, light green juga dia punya aqueous. Iron 2, contoh iron 2 sulfate, iron 2 chloride, iron 2 nitrate. Cikgu, kenapa tak ada iron 2 carbonate? Tak larut. Tu je. Okey, green. Warna CuCO3. Okey, awak nampak tak yang ini? Okey, 3 ni saya tag dia sebagai copper compound. Copper ni unik. Susun dia betul. Copper dia 3 color. Copper compound ni, sebatian copper ni 3 color. Okey, kita ada color copper oxide which is black, insoluble dia insoluble lah. Okay, dia insoluble. Copper to carbonate which is green, insoluble, and copper to sulfate, copper to nitrate, copper to chloride which is blue color. So ada 3 color sini untuk sebatian copper. Boleh? Okay, dia macam ni tau. Okay. Saya bagilah satu sebatian. Kita gabungkan Saya bagi satu pepejal warna hijau. Hijau. Ni mesti ferroalloy ataupun copper to carbonate. Nampak? Tapi nanti dulu. Itu bawa warna. Okay, awak ambil dia sikit. Masuk ke dalam air. Larut pula. Okey teacher. Iron 2. Kau tak boleh kata copper to carbonate. Pasal copper to carbonate insoluble. Kau faham tak? Dia macam hafal tapi dia kena cekap link. Kau kena kait-kaitkan. Boleh? Dan masalah dalam tajuk ini dia tak cakap ini physical analysis ke, ini chemical analysis ke, dia terus. Dia cakap je apa benda dia. Apa pandai awak lah. Okey. Kemudian tu ni dia logam oksida. Metal oxide ada 3 kena hafal. Copper to oxide black, zinc oxide yellow when hot, white color when it's cold, insoluble. Lead to oxide which is brown when hot, yellow color when it's cold. Boleh tak hafal ketiga-tiga ni? Dan kerana ketiga-tiga warna yang unik inilah kita boleh menentukan cation ion gunakan physical analysis. Kan physical analysis tu ada 3 kan? Lead ion, zinc ion, copper to ion. Sebab dia kejap lagi kita lihat. Boleh? Boleh Okey, sekarang ni kelas kita pergi kepada kita pergi kepada kesan pemanasan. Tadi kita dah lihat solubility. Nombor 2 kita lihat pada colored compound. Okey. Nombor 3 kita lihat kepada kesan pemanasan ataupun effect of heat. Jadi bila kita faham ini, no wonder lah bila kita, kau ingat lagi tak yang masa copper to oxide for example react with nitric acid to prepare copper to nitrate solution and water.
Kau ingat lagi tak copper to nitrate ni nanti kan kita masukkan copper to oxide excessively, betul? We add until excessively, then after that we need to filter to remove excess copper to oxide, betul lah? Then after that I can get, okay, what we call it, kita akan dapat satu, ni kita gunakan, ni kita gunakan ni lepas tu kita masukkan dalam evaporating dish, betul lah? Kita lakukan proses crystallization. Hippo can fly really dangerous. Betul? Baru kita tahu, oh patutlah tak boleh panaskan sampai kering teacher. Yes, because some of the salt may decompose when heated strongly. For example, nitrate salt dengan juga carbonate salt. Oh patutlah, yes, itu cerita dia. Effect of heat. Ada garam yang akan terurai bila dipanaskan dengan kuat. So, sebenarnya, bila kita lakukan yang heat the salt solution until saturated, sebenarnya tak boleh boil tau. Dia macam api tu kecil. Nak nitrate, sangat sensitif. You panaskan tu pun api dia kecil dia. Senang cerita kan, sebenarnya garam nitrate ni, dah dapat copper to nitrate tu, solution tu, terbaik dia bukan kau panaskan tau. Kau pergi letak dia dekat tengah panas, mungkin 3 hari ke, sampai maksudnya dia sesejat. Itu buat terbaik. Tapi masalahnya kita buat kamak tak cukup masa, kita panaskan. Tapi bukan panaskan dengan kuat, no. Kau panaskan dengan kuat, tak dapat. Kau akan dapat balik nanti copper to oxide ini hitam. Boleh? Dia sensitif kat situ. Okey. Jadi kita lihat, kenapa kita nak panaskan ni? Kerana ada gas yang akan terurai bila dipanaskan. Okay, pernah pergi Perak? Okay, Perak terkenal dengan gua batu kapur, betul? Okay, cerita sikit Cerita sikit Sebab tu saya terus terang bila saya belajar kimia, saya tengok alam, makin bertambah keimanan saya. Betapa hebatnya creator ataupun pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau lihat kalsium kalsium karbonat ini bila terpanas dengan kuat kan, kita kan panas betul-betul membatak dalam satu hari tu, dia akan terurai jadi kalsium oxide dengan juga gas carbon dioxide. Dan kalsium oxide ini, ingat masa form 3 kita letak air dia ni, bila kita react, katakan ada air, dia akan jadi kalsium hydroxide yang kita namakan slick lime. Dan bila ada hujan turun, hujan tu hujan asid, dia akan neutralizekan rain acid itu. Tanah tu not become too acidic. Cikgu, kenapa kenapa tak? Kalau berkebun, petani ada soalan mereka tanya, kenapa tak boleh gunakan sodium hydroxide? Kan kita tanah tu berasid kan? Kita akan gunakan kalsium hydroxide. Kalau pergi dekat kedai tu kita kata nak beli kapur. Siapa ada kebun kan nanti bapa ayu letak satu bahan warna putih kan. Warna putih tu kapur tak? Kapur tu kita panggil kalsium hydroxide. Kenapa tak gunakan sodium hydroxide? Sodium hydroxide larut dalam air. So kalau kita tabur dekat tanah, hujan turun memang berakali. Tapi kalsium hydroxide dissolve in water not? No. It's slightly dissolve, sikit dia dissolve. Tapi biasa typical memang dia takkan larut sepenuhnya. So, habis tu tanah tu akan become too alkaline. No. Pasal dia kita letak. Tapi once ada rain acid, contohlah ada nitric acid, contoh dalam rain acid tu ada nitric acid, dia jumpa saja kalsium hydroxide, maka tindak balas berlaku, jadi kalsium nitrate dan juga H2O. Dalam bentuk pengetahuan awak, kalsium ni dalam bentuk kalsium ion akan diserap oleh pokok sebagai nutrient. Nampak kenapa kalsium karbonat paling banyak kat muka bumi ni? Ciptanya kalsium karbonat. Jadi saya bila lalu je, subhanallah, masya Allah. Kau itu pentingnya awak plan. Saya bukan apa jangan main-main
Awak kalau belajar sains tanpa ada pengetahuan mendalam tentang din, ataupun agama, ataupun ajaran yang Muhammad Rasul kita buat, awak akan sesat. Saya dah jumpa ada orang jadi atheist kerana sains mementingkan evidence secara fizikal. Betul? Okey. Dan nanti kalau awak belajar, awak boleh nampak yang sains ni macam nak buktikan kewujudan Allah tu tak boleh. Tak ada. You kenal siapa tu? Sedikit saya ambil Stephen Hawking. Dah mati dah. Dia kena sakit yang ni. Dia sangat brilliant, dia sangat bijak dalam matematik. Okey. Tetapi sepanjang hidup dia cuba buktikan kewujudan Allah tu dengan menggunakan formula matematik. Tapi dia tak dapat. Dan conclusion dia ada seorang robot dia kata God doesn't exist. Tak wujud. Tapi saya sebenarnya bila saya orang sains, mula macam, tapi alhamdulillah lah atau ihdinas siratal mustaqim. Tuhan Allah jawab dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Aku ni tidak sama, tidak serupa dengan apa yang aku ciptakan. Okey, sebab itu di dunia ini kita hanya ada nama. Allah tu nama je. Kaabah tu bukan dia tinggal. Kaabah tu tempat kiblat. Boleh? Kita ada nama je. Allah, Rahman, Rahim, itu semua nama. Semua bersembilan. Keberadaan, kewujudan Allah tak ada. Kalau kata formula maths boleh wujudkan, buktikan dia ada, maka tertolaklah Allah itu sebagai creator. Sebab maths itu adalah kuatan. Dia tak boleh jadi senang cerita, mana Allah? Tapi dia ada. Kau faham Sebab ayat tu dah ada, laisa kamitslihi syai'un. Boleh. Jadi Tuhan yang kita kenali ni sebenarnya simple. Dia tidak berupa, tak tahu macam mana. Sebab dunia ni adalah ciptaan dia. Dia tidak dapat dibuktikan dengan apa pun. Okey. Jadi kita lihat balik semula. Balik semula kat sini. Nanti awak bacalah sendiri. Tapi hati-hatilah Sebab awak kalau betul-betul pegang sains, awak akan sesat. Awak akan tolak wujudan Allah. Jadilah atheist. Saya dah jumpa. Okey. Jadi kita lihat kat sini. Bila kita panaskan satu pepecahan, kita akan dapati ada type of gas that release. Dan type of gas ini can predict the identity of cation present in salt. Salah. Apa pula cation? Anion. Manakala color of residue can predict the identity of cation present. Okey, faham tak? Okey, jadi untuk ini hanya ada dua garam sahaja yang terurai bila dipanaskan. Garam nitrat dengan garam karbonat. Okey, kalau kita lihat kat sini, untuk yang garam yang terbentuk daripada electropositive metal. Okey, these salt special because they are formed by electropositive metal which is form stable compound. So electropositive metal compound, nitrate or carbonate, when heated strongly, it will not decompose completely. Itu cerita dia. Dia tidak akan terurai dengan lengkap seperti mana garam-garam lain. Okey, contoh saya ambil kalsium nitrate ni. Bila kita panaskan, dipanaskan, gini dipanaskan, yang tinggal kat sini kalsium oxide. Dia kuat tu awak nampak satu brown fume. Brown fume itu adalah nitrogen dioxide gas. Oxygen gas macam mana kita tahu? Okey, kita letakkan, you insert lighting spinner, dia nyala. Bila dia nyala saja, that is oxygen gas. Itu untuk kalsium nitrate. Tetapi kalau katalah saya masukkan sini sodium nitrate, it just only
decompose. Saya buat dia punya ni betul-betul. Okay, sodium nitrate, it will decompose to become sodium nitrate and oxygen gas. Means you cannot detect the brown film. No. You just insert the glowing wooden splinter, rekindled. That's all, itu je. Boleh? Boleh faham? Habis cikgu kalau gas untuk karbonat lagi is not decomposed by heat. Sodium carbonate, potassium carbonate, it will not decompose by heat. Okay, so tahu tu sodium carbonate, kat mana tu? Perempuan tak tahu, lelaki pun betul kena tahu. Sodium carbonate mana guna? Dapur. Kita kan ada buat apam ke, buat kek ke. Kenapa kita guna sodium carbonate? Kenapa tak guna magnesium carbonate? Sodium carbonate larut air. Okey, lepas tu biasanya awak tak perasan tau. Kalau yang sodium carbonate ini, kita akan letakkan bahan-bahan ingredient tu contohnya, dan ingredient ni acidic. So bila dia react dengan sodium carbonate kita, dia akan release gas carbon dioxide. No wonder apam awak akan naik gebu. Sebab gas carbon dioxide produce. Itu cerita dia. Sebab tu kalau kita letak serbuk menaik tu sodium carbonate tu, kita nampak gebunya. Pasal gas carbon dioxide produce. Itu semua sains. Sains. Sama dengan roti. Roti macam mana dia boleh gebu tu? Bila yeast tu buat apa? Yes, dia hasilkan ethanol dengan gas carbon dioxide. So no wonder dia juga akan menyebabkan roti tu naik. Boleh Okey. Bila naik terbakar, atau yang jadi berongga-rongga tu. Rongga-rongga tu adalah penghasilan gas carbon dioxide. Okey. Kalau kita lihat kat sini, okey, bagaimana pula dengan kalsium karbonat? Okey, kita panaskan, kita akan dapat kalsium oxide dengan nitrogen pula. Dengan gas carbon dioxide, dan eksperimen itu dia tak boleh macam terbuka Kalau yang macam ni, nitrate ni macam ni terbuka. Tapi untuk karbonat, disebabkan kita nak gas carbon dioxide to pass through into lime water or bubble gas into lime water, so our diagram must be like this. Jangan masuk habis. Ni. Jangan letak asid pula. Boleh. Dan water turn cloudy. Boleh. Jadi sebab apa? Sebab CO2 ini bukan gas yang berwarna. So kita memang tak nampak, kita cuba pass through the gas into lime water turns cloudy. Habis je, yang chloride dengan sulfate, what happen when we heat strongly? Negative. No changes. So no changes, kita kena bergerak kepada physical analysis. Kepada chemical analysis. Boleh tak? Boleh Okey. Cikgu, macam mana kita boleh tahu yang ini lead, yang ini zinc. Okey, this one. Yang ni, this one. Okey, iaitu bila kita panaskan, for example saya panaskan zinc nitrate. Okey, tell me, what is the color of zinc nitrate? Zinc nitrate. White color, betul tak? So, it is a white solid. Then it will turn into zinc oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. Tell me what is the color of zinc oxide? Yellow color when it's hot, white color when it's cold. So, bila you buat, macam ni tau, saya bagi pepejah putih. Okay, kamu panaskan nampak brown fume. Okay, wait. You cannot confirm this is a nitrogen dioxide gas. You need to use a moist blue litmus paper, put into this brown fume, and then observe the moist blue litmus paper. If this turn to red, so positive, turn to red color. Okay, confirm. This is nitrogen dioxide gas. Then you put the lighting splinter, rekindled oxygen gas. Of course, this is nitrate salt.
Then you observe the color of solid. If the color from white turns to yellow when hot, white when cold, teacher, you give me zinc nitrate. Okay, warna putih jadi brown when hot, yellow color when it's cold. Ada brown film you nampak, teacher, you give me brown nitrate, black to nitrate. Okay, warna copper to nitrate, which is blue, turn to black. Brown film release. So, okay, you boleh kata, teacher, you beri saya copper to nitrate. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Cikgu, kenapa kalsium dengan magnesium ini kita tak tahu cation dia? Anion boleh tak? Boleh. Sebab brown film release. So, teacher, you bagi garam nitrate. Yes. Tapi cation tak boleh. Kenapa? Putih, kalsium nitrate putih, kalsium oxide putih, magnesium nitrate putih, magnesium oxide putih. Okey, faham? Oh, putih kepada putih, putih kepada putih. Manalah kau tahu cation apa? Kau faham tak? Jadi maksudnya di sini, yang tadi kan, ingat lagi tak logam oksida yang saya kata kena hafal 3, betul? Copper to oxide black, lead to oxide brown color when hot, yellow color when it's cold, and zinc oxide which is yellow color when hot, white color. Itulah yang menyebabkan unique color metal oxide, itulah kita boleh kena pastikan anion dengan anion ni. Kau kena faham reason ni. Boleh? Jelas? Yang ini macam biasa lah. Sama juga yang ini magnesium untuk garam karbonat, be decomposed to become magnesium oxide and CO2. Boleh tak? Okey. Dah habis sudah.